Okay, give a big clap to yourself. Alright. Okay, right, kelas. Apa yang sepanjang you membuat you punya PBL tadi, apa yang you belajar? I need everyone bagi komen. Apa yang you belajar? Yes, Sarah. Perancangan pelaksanaan kurikulum. Kurikulum. Co-curriculum is the one yang co-curriculum. Curriculum adalah curriculum. Okay, co adalah apa? Ya, okay. Right. Apa yang you dapat sepanjang you melalui proses membuat you punya project base tadi? I need that. Okay. Ya. Dia sangat lama, sangat detail dan sangat teliti. Kerana apa? Towards the end you all kena compile dokumentasi untuk you punya fasa 3. Itu yang sangat penting. So kalau you miss satu-satu dokumentasi, dia punya perjalanan tak cantik. Okay, so you must remember fasa 1 apa, fasa 2 apa, fasa 3 apa. Okay, other than that, yes. Betul. That's why importance-nya perancangan. Betul. You dah tahu dah objektif yang you nak capai tu apa. So produk yang dihasilkan tu nak jadikan apa. So kalau tak ada that stage, tu yang nanti akhirnya you tak tahu nak buat apa dengan benda tu. Okay? Sangat penting. Goal tu sangat penting. Objektif tu yang sangat penting. Itu sebab kalau you tengok dalam I punya kertas, dalam fasa 1 dia ada objektif dia. Fasa 2 dia ada objektif dia. Fasa 3 ada objektif dia. Sebab apa? I tak nak keluar ataupun tersasar daripada apa yang kita nak capai. Okay? Lain? Lain? No. Okay, betul? Maknanya dalam kita membuat kita punya project base tu, kita kena balik reflect kepada kita punya yang domain tu, perkembangan kita, ya, bidang perkembangan kita. Sebab ketika you membuat project base sepanjang, contohnya kalau 4 bulan lah project tu 4 bulan, you kena record perkembangan kanak-kanak, you kena buat penilaian, pemerhatian dan penilaian kepada kanak-kanak. Dan you kena record satu-satu supaya you tahu kanak-kanak ni level dia di mana, ni di mana, di mana. Bukan untuk membandingkan, tetapi untuk memudahkan you, membantu dia di mana you dapat bawa dia kepada level yang sama dengan yang lain. Itu yang sangat pentingnya pemerhatian. I agree with you, sangat penting pemerhatian sebab selalunya nanti kita akan fokus kepada benda tu sampai kita terlupa nak melihat, membuat penilaian pada kanak-kanak. Okay, lain? Kumpulan ni? Apa yang you dapat? Ada tak rasa macam, susahnya tak payahlah buat dekat taskah? Ha?
Okay. Good. I suka perkataan mencetus. Kalau you tengok tadi kita punya role, kita adalah orang yang mencetus. Mencetus bukan mencetus projek tu, tidak. Tapi you cetuskan perasaan curiosity daripada kanak-kanak ni. Daripada yang reserve, sibuk nak tanya soalan, daripada seorang yang takut nak bercerita, dia boleh ke hadapan bercerita. So itulah tugas kita. So macam mana you tahu kejayaan you sebagai seorang pendidik itu apabila project based learning you di akhir di fasa 3 tu you melihat budak-budak ni boleh bercakap, boleh menjual, boleh convince. Semua apa skill yang you nak ajar pada mereka semuanya ditunjukkan during presentation yang di fasa 3 tu. Itu yang sebenarnya when you do project based. Ya, sebab saya bila mengajar project based untuk pensyarah-pensyarah di IPG, sebab mereka letak diri mereka sebagai cikgu. Jadi mereka rasa susahnya nak buat benda ni. Tapi kalau kita letak diri kita sebagai seorang kanak-kanak, dia akan menjadi benda yang satu seronok. Sebab kanak-kanak apa? Dia akan keluar apa yang dia nak tahu. Yang dia tak tahu tu dia akan keluar je secara automatik. Ya? Alright, lain. Apa lagi? Kumpulan ni dengan ni? Tambah keyakinan diri. Memang inilah project base. Menambah keyakinan diri kanak-kanak. Itu sangat penting. Lagi? Lagi? Cuba you fikirkan sepanjang you buat proses tadi tu. Ada tak masa brainstorming tu pertelingkahan berlaku? Kan? Sebab itulah kanak-kanak. Dia macam somehow rather sewaktu brainstorming tu, macam ni you ada 10 kanak-kanak, dia jadi macam terlampau gamat sehingga kan you rasa macam Tapi skill you sebagai seorang pendidik, bagaimana menangani situasi pada ketika itu, konflik dia. That's why I kata kalau ada 10 orang, mesti ada 10 soalan. Janganlah tiba-tiba ada 10 orang, ada 8 aja. Lagi 2 you tak masukkan. Sebab you rasa dia punya point tu tak relevant. No. Kalau point dia kecil sangat pun, masukkan. So they feel that, oh that's me. Jangan lupa tulis nama. Banyak group memang tak ada nama. And then jangan lupa, web mesti ada 2 atau 3. Selalunya ada 4 pun. Sebab bila balik daripada lawatan, kita akan ada brainstorm lagi. Okay. So sebenarnya, yang ada tadi tu semua guideline saja kelas, tetapi dia terpulang kepada projek itu. So kalau you tengok, you punya projek dengan I punya projek, dia berbeza. Nampak tak I punya kedetailan tu macam mana? So, dia terpulang pada projek yang dijalankan. Okay, jelas tak? Jelas? Any other question yang you nak tanya? Yes. Ya, macam mana? Okay, kalau you dengar diorang punya tadi, projek sepanjang mereka buat proses projek tersebut, kanak-kanak ni diminta untuk apa? Memaklumkan kepada parents mereka apa yang mereka buat hari ni. Okay, so that's why nak buat dokumentasi, parents akan tulis. So dia akan letak dalam box. Dia ada box khas kan? Untuk parents letak feedback dia. So setiap kali kanak-kanak ni pergi balik ke rumah berbincang dengan parents ya. Sama ada parents akan letak secara voicemail ke, record ke ataupun menulis. So mereka akan hantar balik kepada center. I tak tahu sama ada I menjawab tak soalan you. Dia ada bahan untuk BBL kemudian
Okay, maknanya disediakan bahan, dia bagi kat budak tu suruh balik buat dengan ibu bapa. Is it itu bahan bantu mengajar, BBM? Okay, kelas. PBL dengan BBM adalah dua benda yang berbeza. BBM is bahan bantu mengajar, di mana bila hujung minggu, selalunya kalau di center saya dulu, okay, kita akan sediakan satu aktiviti untuk kanak-kanak buat di rumah bersama dengan ibu bapa. So kita letakkan dia dalam, sama ada dalam beg ataupun kotak untuk kanak-kanak buat balik dan dia buat dengan ibu bapa. That is BBM. Dan selalunya BBM dia akan berkait rapat dengan aktiviti yang dibuat yang menggunakan tematik, pendekatan bertema. Ikutlah kalau hari tu, bulan tu haiwan, minggu tu haiwan berkaki 4, mungkin nak kena lukis ke, nak kena gunting ke, nak buat puzzle ke, macam tu. Alright? I menjawab tak persoalan tu? Okay? Right, thank you. Lagi soalan? Tanya dulu. Setakat ni, kalau I bagi you pendekatan bertema dengan project base, mana yang you pilih? Kenapa project base? Why? Kan? Dia sangat-sangat menarik dan sangat-sangat sehingga you akan melihat sesuatu yang keluar daripada kanak-kanak itu adalah sesuatu yang sangat you tak duga. Something. Contohnya macam tadi, kalau yang ini, mungkin dia kata, teacher, kenapa tak kita buat pertandingan layang-layang dengan warga masjid? Ya. Oh, dan you baru terfikir, ya. Jadi macam mana kita nak buat, kalau kita nak buat pertandingan layang-layang, apa yang kita perlu ada, apa yang kita nak kena buat. So now you are questioning back the children, macam mana? Bukan you bagi jawab, okay, teacher kita nak buat macam ni. Okay, bila kita nak buat macam ni, kita kena buat macam ni. So you yang bagi jawapan. No, you should ask them back. Apa yang kita kena buat? Mana yang tertinggal? Okay, kita dah ada senarai ni, tapi kita kena tambah lagi satu. Itu untuk melengkapkan. Okay? Right? Okay. Kelas, this is sepanjang I melakukan I punya PBL kelas, this is what I can share with you. Ya. Yang pertama, mulakan dengan kecil. Tak perlu kelas, you go for the project yang besar-besar bila you tak faham lagi. Go project yang kecil dulu. Mulakan dengan yang mudah, 2 minggu, 3 minggu. Ya, kemudian untuk apa? Untuk build up your confidence level untuk mengendalikan project base bersama kanak-kanak. Sebab actually dia banyak you kena belajar kelas as a pendidik untuk buat project base ni, sebab tugas kita tadi ada 4 role yang kita kena main kan. Sebagai pemerhati, sebagai facilitator, sebagai pendokumenter. So you kena ada skill-skill tu. Yang kedua, you kena ada skill bagaimana you nak kanak-kanak ni lead the project. Bukan you. You hanya bertindak sebagai facilitator. Mereka kena lead, ya. So, macam mana skill you nak memandu arah kanak-kanak ni untuk lead the project, ya. And then dokumentasi konsisten. Ini selalunya yang selalu susah nak buat. Sebab daripada awal, you tak ada sistem nak buat dokumen tu macam mana. Bila you ada satu sistem, okay, alright, untuk yang ni I nak buat pakai video, yang ini I nak buat pakai perakam, yang ini nak suruh budak melukis. So bila you dah ada ni, bila you nak compile you punya dokumen, dah mudah, ya. Gunakan soalan terbuka kelas. Never guna soalan yes or no. Mesti soalan yang trigger kanak-kanak. Macam mana ya? Tadi nak buat pertandingan dengan komuniti masjid. Agak-agak adik macam mana kita nak kena buat ni? Apa yang perlu kita buat? Nampak soalan terbuka. Ya, kita suruh dia berfikir. Sediakan bahan kelas.
Ini adalah salah satu kengkangan. Bila kita nak sediakan bahan, kadang-kadang bila kita nak buat projek, dia ada requirement sedikit duit. Betul tak? Sedikit effort. Itu sebab kenapa kita perlu collaborate dengan ibu bapa dan juga community. Contohnya hari tu bila kita buat projek buat cupcakes, ya. Sebab dia nak projek akhirnya adalah menyerahkan kek-kek cupcake ini ke hospital kanak-kanak pediatric. Ada tak kos kat sini? Ada. So kos dia sebenarnya apa yang kita buat, kita tulis surat. Kita surat pada ibu bapa memaklumkan yang kita akan buat this project untuk dihantar ke ward pediatric kanak-kanak. So apa yang diperlukan? Berapa jumlah dia? So kanak-kanak ada berapa? 20. Bagikanlah kos you dengan 20 orang. So each parents bayar berapa? So save tak kita? Kalau tidak taska nak keluar semua, memang tak ada. Akhirnya project base takkan terjadi. Yeah, so that's why you need your parents to help you. Okay? Wujudkan rutin refleksi. Maknanya setiap hari bila habis satu sesi tu, buat refleksi. Kelas, dekat mana you nak masukkan dalam jadual you untuk buat PBL ni? Sebab you ada lain-lain aktiviti tau. Macam mana you nak masukkan? Adakah satu minggu you nak buat 3 kali? Masukkanlah slotkan dekat hari-hari yang you nak buat. So bila hari itu sampai dah habis, akhir sesi buat refleksi untuk hari itu punya aktiviti yang dijalankan bersama kanak-kanak, ya. Raikan proses, bukan hanya produk. Alright. Macam saya cakap, bila kita bercakap pasal kurikulum permata, apa yang kita bercakap? Kita bercakap pasal proses. We are not talking about the product. Okay? Proses yang mereka lalui itu yang harus diraikan. That's why kenapa saya kata di fasa 3 mesti ada penghargaan kepada kanak-kanak. Ya? Kemudian bersabar dengan diri sendiri. I faham semua cikgu kat sini semua pandai-pandai. So kalau budak bertanya, jangan sibuk nak bagi jawapan. Sebab mulut kita ni sibuk je nak solvekan problem untuk diorang. Sedangkan kita punya tugas apa? Mencetuskan pertanyaan mereka. Membuat kanak-kanak ni pergi kepada abad pembelajaran 21 yang 4C tu. Okay? Boleh? Alright? So, bila saya kata ni, kesimpulannya, PBL ni akan membuatkan kanak-kanak terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran mereka. Okay, kemudian perkembangannya adalah merentasi semua domain perkembangan 6 bidang pembelajaran kanak-kanak. Okay, dan tak ada had. Because hari tu bila saya di Sabah, Cikgu Sabah tanya, Puan, macam kalau kita nak buat ni, ada tak limitasi? Limitasi kepada pembelajaran. Ada tak limitasi pembelajaran? I don't believe in limitasi pembelajaran, ya. Selagi mana kanak-kanak nak keluarkan soalan, selagi mana kanak-kanak bertanya, jangan ada limitasi pembelajaran. Maknanya you have to give your best, right, untuk educate your children. Okay? So, I selalu suka perkataan ni. PBL bukan sekadar kaedah pengajaran, ia adalah falsafah yang percaya kepada kebolehan kanak-kanak untuk memimpin pembelajaran mereka sendiri. So apabila kita memberi kepercayaan, sokongan dan peluang, mereka akan mengatasi jangkaan kita. Apa yang you faham dekat sini? What did you understand out of this class? Apa yang you faham? You don't know. Yes. At the end of the day, they will come, they will go to you, say, teacher, boleh tak kita buat macam ni? So you are so surprised. Daripada pengalaman yang pertama, dia boleh cetuskan untuk pengalaman yang kedua.
Why not? Betul? Okay? Kelas? Okay. So, with that, any question lagi? Sebelum you all pergi berehat makan? Ada soalan? Jelas? Jangan nanti tak jelas ya kelas. Bila bila kita tak jelas, I risau dalam exam. Ada berapa fasa? Okay, ada 3 fasa. Fasa pertama, perancangan projek. Dalam perancangan projek apa yang ada? Brainstorm dulu. Apa yang pengetahuan sedia ada kanak-kanak, apa yang kanak-kanak tahu pasal topik itu. Okay, then apa yang mereka nak tahu dan apa yang mereka tak tahu. Okay, kemudian you plan activity. Betul? Okay, sama ada melalui pemahaman lebih melalui video, lukisan, buku, bercerita, whatever it is. Kemudian pergi ke fasa 2. Fasa 2 untuk apa? Okay, dalam fasa 2, dia ada berapa elemen dekat fasa 2? 5 elemen. Okay, what is the element, Sarah? Okay, right. Untuk satu tu, siapa boleh jelaskan I? Sarah, you go the first one, penyiasatan. Is that penyiasatan? Okay, what is yang perlu ada dalam penyiasatan dan eksplorasi? Okay, right. Second one, second element, apa dia? Perancangan bersama. Okay, apa yang dikatakan perancangan bersama? Good. Okay, elemen the product. Dan elemen ketiga? Elemen ketiga? Alright. Okay, yang keempat? Okay, dokumentasi yang berterusan. Apa maksud dokumentasi yang berterusan? Okay, yang kelima? Apa dia? Okay, apa yang dimasukkan? Okay, itu semua elemen yang berada di fasa 2. Okay, fasa 3. Fasa 3 bercakap pasal apa? Persembahan projek. Apa yang ada dalam persembahan projek? Persediaan projek. Bila kita bercakap persediaan projek tu, apa yang perlu pendidik lakukan? Tentatif. You kena sediakan apa yang nak you lakukan according to your produk tadi, yang apa you nak buat dengan produk. Berapa elemen ada dalam pemerhati, ni ada 4 elemen. Yang pertama tadi? Okay, yang kedua? Jemputan. Okay, apa yang you buat dalam jemputan? Ya, community. Okay, yang ketiga? Sambutan dan refleksi. Apa yang berlaku di refleksi? Ya, dan selain daripada penghargaan, refleksi yang sangat penting adalah menanya feedback daripada kanak-kanak. So how you find the project? Okey, apa lagi penambahbaikan yang boleh kita buat dalam projek tu? Sebab daripada sesi feedback itu, dia akan tercetus lagi satu projek
Mungkin ada kesinambungan daripada yang dibuat ataupun projek baru. Okay, that's important of refleksi. Okay, yang terakhir, yang keempatnya apa? Dokumentasi. Why dokumentasi sangat penting? Kenapa dokumentasi sangat penting? Yes. Untuk keep track perjalanan kanak-kanak sepanjang journey journey PBL tersebut. Okay? So bila ada soalan ni boleh jawab? InsyaAllah. Good. Sebab modul 6, kalau untuk dalam permata, umur berapa yang selalu digalakkan? 4 tahun ke atas. Ya, 4 plus. Ya, sebab apa? 4 plus adalah yang anak-anak yang dah milestone dia dah banyak. So banyak benda yang kita boleh lakukan. Okay? So ada apa lagi soalan? Ada apa lagi soalan? Ada apa lagi soalan? Tak ada? Ha? Okay, good question. Jangka masa projek. Berapa tadi kalau kita tengok perbezaan tematik dengan PBL. Jangka masa dia macam mana? Jangka masa kelas bergantung kepada projek yang dibuat. How deep you pergi kepada you punya penyiasatan tu. Kalau misal kata penyiasatan tu melibatkan lawatan 4 tempat, lepas tu bertemu pakar, so it will take some time. Lepas tu kononnya kalau nak tanam pokok, daripada sudut tanam pokok macam projek mengira rama-rama ni kan dekat taman, so dia mengambil jangka masa sebab dia ada tanam pokok sampai berbunga. So maknanya projek tu ambil masa yang panjang. Tapi bila ambil masa yang panjang, boleh je buat benda-benda yang lain. Bukannya kena tunggu pokok ni bunga bila nak bunga. Bila nak bunga. Tak, dia ada ni. Okay? Faham? Maknanya dia bergantung kepada projek yang you buat. Okay? Lain? Okay? Lain? Tak ada lagi? Tak ada lagi? Dia bergantung kepada berapa dalam 1 tahun. Kalau saya ada 2 projek, saya akan buat 6 bulan. So maknanya saya akan 20 bulan. Tapi kalau dalam tempoh 1 tahun, saya ada 7-8 bulan punya projek, dan saya buat 1 je. Janganlah projek you asyik tanam pokok tauge. Puan Anita pun dah muntah dah kalau buat DP-DP asyik pokok tauge je. Tolonglah janganlah dekat balik ke taska tadika, lepas tu projek you, bila saya tanya projek you projek apa ya? KBS buat tanam tauge. Memanglah saya kata ya Allah penat je mengajar. Tiba-tiba asyik-asyik tak habis pokok tauge. Tapi ada yang buat projek pokok tauge pun, bila saya tanya end product dia apa, tak tahu, asal tu dia buang. Kelas end product dia apa kita boleh buat? Jual lah tauge. Masukkanlah projek keusahawanan ataupun master chef, masak base dia tauge. Budak-budak boleh libatkan dengan ibu bapa, masak tauge, cipta new recipe, resepi sihat. Itulah baru cikgu ada kreatif tu. Ini tak ada. Dah tauge tu sampai dia panjang, kurus. Sampai apa? Sampai kali hijau. Alright, class, thank you very much. Alright, for your focus hari ni and for your work. Walaupun first time, saya tahu first time you all buat project based learning. Tetapi bagi saya sebagai seorang yang dah lama dengan project based learning, I impressed with your work. You walaupun ada sikit-sikit yang tertinggal sana sini, but somehow rather phase 1, phase 2, phase 3-nya ada.
dan flow dia pun cantik. Ya, you know, you tahu flow dia tapi you tak tahu macam mana nak letakkan dia secara betul. Okay, alright. Okay, thank you. Thank you very much. You can go for your lunch. 1:30. Zara, pukul 2